Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Azlina binti Abdul Aziz. Nama saya Nurul Aisyah binti Muhammad Salman Menteri S7495. Hari ini kami akan membentangkan laporan bagi program pengumpulan kita semula minyak masa terpakai yang telah dijalankan di SK Seberang Takir, Kuala Terengganu. Program ini merupakan satu inisiatif khidmat komuniti di bawah kursus Santri Komuniti. Ia dianjurkan sebenarnya pada tahun 2, semester 3, program Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam Universiti Malaysia Terengganu bagi sesi 2025-2026. Program ini telah berlangsung dengan gayanya pada tarikh 12 Disember 2005 masa 7.30 pagi hingga 12.30 hari, lokasi SK Seberang Takir. Kami menerima kerjasama erat daripada program universiti melalui HEPA, NPP dan IPO. Seramai 12 orang pelajar UMP telah bertindak sebagai urus setia dengan bimbingan 2 orang pensyarah sebagai penyelaras dan pemantau program. Seterusnya adalah objektif kajian. Program ini dianjurkan untuk memberi pendedahan kepada murid dan warga sekolah tentang kepentingan pengurusan minyak masa terpakai agar tidak mencemarkan alam sekitar. Melalui program ini, murid juga didedahkan kepada amalan kita semula secara praktikal melalui demonstrasi pembuatan sabun daripada minyak masa terpakai. Selain itu, program ini tujuan meningkatkan kesedaran serta memupuk rasa tanggungjawab sosial terhadap kelestarian alam sekitar. Penglibatan aktif murid digalakkan melalui aktiviti sosial jawab dan kuis interaktif supaya pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Seterusnya, skop kerja setiap bahagian. Pertama, penasihat program memantau persediaan dan memberi panduan pelaksanaan. Seterusnya, ketua program menyelarah keseluruhan projek dan memastikan keselamatan dipatuhi. Manakala pendahulu ketua program pula membantu ketua dan bertindak sebagai penghubung antara ahli jawatan kuasa. Beralih kepada bahagian dokumentasi, setiausaha menyediakan dokumentasi dan CJ penyertaan. Dibantu oleh penolong setiausaha yang menguruskan fail dan komunikasi rasmi. Dari segi kewangan, bendahari mengurus kewangan dan laporan bajet. Penolong bendahari kemudiannya membantu keterpanuan dan menyusun resip pembelian. Untuk aspek promosi, AJK Multimedia dan Publicity menyediakan promosi dan dokumentasi visual. Tidak ketinggalan, AJK Makanan menyediakan makanan dan bekalan minuman untuk peserta. Seterusnya, AJK Aktiviti menyelaras demonstrasi dan sesi soal jawab. Dan akhir sekali, AJK Protokol mengurus susunan majlis dan memastikan kelancaran acara. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Amni Farha binti Muhammad Rasli, S744402. Untuk bahagian ini, saya akan menerangkan mengenai persiapan sebelum pelaksanaan program yang telah dijalankan oleh kumpulan kami. Sebelum program dilaksanakan, satu sesi perbincangan dan perancangan awal telah diadakan pada 10 Disember 2025, bermula dari jam 8.30 malam hingga 10 malam, yang bertempat di tingkat bawah PSMZ. Perbincangan ini diadakan bagi memastikan semua ahli kumpulan memahami objektif program serta peranan masing-masing yang jelas pada hari kejadian program. Antara perkara utama yang dibincangkan ialah penyediaan bahan dan peralatan yang diperlukan sepanjang aktiviti berlangsung. Setiap bahan telah disenaraikan dengan teliti bagi memastikan tiada kekurangan semasa hari pelaksanaan. Selain itu, semakan ke atas peralatan turut dilakukan bagi memastikan semuanya berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan. Seterusnya, kami turut membuat pembahagian tugas dalam kalangan ahli kumpulan. Setiap ahli diberikan tanggungjawab khusus mengikut peranan masing-masing seperti penyediaan bahan, penyelesaian peserta, dokumentasi dan pemantauan aktiviti. Pembahagian tugas ini bertujuan untuk melancarkan perjalanan program serta mengelakkan pertindaian tugas. Selain itu, satu taklimat ringkas turut diberikan kepada semua ahli berkaitan dengan aliran aktiviti pada hari kejadian. Taklimat ini merangkumi susunan perjalanan aktiviti, masa pelaksanaan serta peranan serta individu supaya semua ahli jelas dan bersedia. Akhir sekali, aspek kebersihan dan keselamatan turut diberi penekanan. Ahli kumpulan diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan kawasan aktiviti dan mematuhi langkah keselamatan bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Secara keseluruhannya, persiapan yang rapi dan perancangan awal ini amat penting bagi memastikan program dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awang Muhammad Ibn bin Awang Sudirman S749982. Saya akan menerangkan tentang laporan semasa program dijalankan. Aktiviti dimulakan dengan pembahagian pelajar-pelajar kepada 5 kumpulan kecil di bawah seliaan 2 orang fasilitator. Sebelum aktiviti dimulakan, aspek keselamatan amatlah diutamakan. Para pelajar diwajibkan untuk memakai apron, sarung tangan dan pelitup muka bagi mengelakkan sentuhan terus dengan bahan kimia. Sebagai galakan, kami memberikan sagu hati kepada para pelajar yang membawa minyak masak terpakai paling banyak. Seterusnya adalah proses larutan natrium hidroksida. Sukatan amat penting bagi memastikan proses tindak balas kimia berlaku dengan sempurna. Sukatan yang telah ditimbang kemudian dilarutkan ke dalam air dengan penuh berhati-hati. Selepas larutan tersedia, kita akan mengukur suhu menggunakan termometer. Kita perlu memastikan larutan natrium hidroksida tidak terlalu panas sebelum dicampurkan dengan minyak masak terpakai. Setelah mencapai suhu yang sesuai tersebut, dicampurkan ke dalam minyak masak terpakai dan dikacau sehingga sebati. Setelah campuran pekat, ia sedia untuk dituang ke dalam bekas acuan bagi proses pengerasan. Sementara menunggu sabun mengeras, kami menjalankan sesi kuis secara santai. Ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar tentang kepentingan mengitar semula minyak masak terpakai terhadap alam sekitar. Sebagai penutup, kami memberikan sagu hati kepada setiap pelajar tahun 2 yang terlibat sebagai tanda penghargaan atas kesungguhan mereka melalui program ini bersama-sama kami. Kami berharap para pelajar bukan sahaja pulang dengan ilmu yang baru tetapi juga kesedaran untuk menjaga bumi kita melalui aktiviti kita semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Amni Farha binti Muhammad Rasli, S744402. Bagi perjalanan program untuk projek Fry Cycle, program ini akan dilaksanakan pada 11 Disember 2025, bermula dari jam 7.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, bertempat di SK Seberang Takir. Program akan dimulakan dengan pergerakan dan urus setiap pelajar ke SK Seberang Takir pada jam 7.30 pagi. Aktiviti ini bertujuan untuk memastikan semua peserta bersedia dan berada di lokasi yang ditetapkan sebelum program bermula. Seterusnya, pada 8 pagi, program diteruskan dengan taklimat daripada pihak urus setia serta pihak sekolah. Taklimat ini bertujuan untuk memberi penerangan ringkas mengenai objektif program atau cara yang akan dijalankan serta kepentingan pelibatan murid dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Pada jam 8.30 pagi hingga 10.30 pagi, aktiviti utama program akan dilaksanakan mengikut kumpulan yang ditetapkan. Aktiviti ini merangkumi pengumpulan minyak masak terpakai daripada warga sekolah, demonstrasi pembuatan sabun menggunakan minyak masak terpakai iaitu untuk menjadi panduan kepada murid, serta sesi soal jawab dan kuis interaktif bagi menguji tahap kefahaman dan meningkatkan kesedaran murid terhadap isu pencemaran alam sekitar. Selepas selesai aktiviti utama, murid akan diberi rehat dan jamuan ringan pada jam 10.30 pagi yang dikendalikan oleh ahli jawatan makanan.
Program kemudiannya diteruskan dengan majlis menutup pada jam 11.30 pagi yang melakoni ucapan daripada wakil pihak sekolah dan penasihat program. Pada sesi ini juga akan diadakan penyampaian cenderamata serta sesi bergambar sebagai tanda perhargaan kepada semua pihak yang terlibat menjayakan program ini. Akhir sekali, program dijangka bersurai pada jam 12.30 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Mazrah Syimah Tirafat, nombor matrik S74572. Untuk slide seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan belanjawan semasa program dijalankan. Peruntukan pertama adalah untuk makanan dengan kos sebanyak RM24 yang dibiayai melalui kewangan EJK program. Seterusnya, bagi hadiah penghargaan yang merangkumi duit, minyak masak dan cenderamata untuk pihak sekolah, jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM122 juga daripada kewangan EJK program. Bagi bahan demonstrasi perbuatan sabun, kos yang diperlukan ialah RM200 dan 14 sen yang ditanggung oleh kewangan EJK program. Selain itu, perbelanjaan untuk air mineral adalah sebanyak RM30. Secara keseluruhannya, jumlah perbelanjaan bagi program ini adalah sebanyak RM366.14. Belanjawan ini dirancang dengan teliti bagi memastikan kelancaran program serta penggunaan dana yang berkesan. Untuk slide seterusnya ialah hasil dan impak program. Hasil daripada pelaksanaan program ini, kami berjaya meningkatkan kesedaran murid dan warga sekolah tentang kepentingan pengurusan minyak masak terpakai. Selain itu, program ini turut menggalakkan amalan kitar semula dan penjanaan alam sekitar sejak peringkat sekolah, sekaligus memupuk sikap bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Program ini juga memberi pendedahan awal kepada murid tentang konsep ekonomi kitaran dan kelestarian alam yang penting bagi kehidupan seharian. Di samping itu, program ini berjaya mengukuhkan kerjasama antara pihak sekolah dan pihak penganjur, iaitu mahasiswa Universiti Malaysia Terengganu dalam menjayakan aktiviti berimpak tinggi kepada komuniti. Assalamualaikum, nama saya Siti Syahda binti Taidi, nombor matrik saya S76703. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat perolehi daripada program pengumpulan minyak masak terpakai di SK Seberang Takir telah berjaya dilaksanakan dengan lancar dan ia juga mendapat sambutan positif daripada warga sekolah. Program ini bukan sahaja dapat meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan pengurusan sistem minyak masak dengan betul, malah turut memupukkan sikap tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. Jadinya dari sini kita dapat membuka mata orang sekeliling bahawa minyak terpakai ini juga bukan hanya semata-mata untuk kita boleh menjual, malah kita boleh menggunakan ataupun kita semulakan dari segi macam kami punya kumpulan ini membuat sabun. Jadi daripada minyak itu kita boleh hasilkan sesuatu benda yang bermanfaat untuk masa akan datang. Jadinya secara keseluruhan objektif program ini telah dicapai dan inisiatif ini berpotensi untuk diteruskan serta diperluaskan pada masa hadapan bagi menyokong amalan kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih.